Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Alright, sekarang kita nak sambung ajar cara untuk place order guna stop order Sekarang ni market tengah jatuh, kita nak short contohnya. Stop order ni selalunya order-order yang kita kata set up untuk buy on breakout ataupun sell on breakout lah. Macam sekarang kalau korang perasan tuan-tuan perempuan tengok, sekarang 5802 betul. Maksudnya tuan-tuan perempuan nak letak harga bawah daripada harga tersebut. Contoh dekat sini. Tengok. Sekarang ni 5802 kan. Awak nak short bila harga jatuh dekat 5790. 5790 you nak short. Tapi you tak nak tunggu. Okay, you tak nak tunggu. So apa you perlu buat? Itulah you all perlu place order stop order. Okay, tekan 2 kali, tekan 2 second. Pergi dekat bahagian sini sell stop. Okay, pergi bahagian trade, tekan dekat sell stop ni STP and then you all pilih harga. Sekarang 5804 kan. So you all boleh turunkan harga lah. 579 kat sini. Nampak? 5790. Okey. Ni pun boleh lah. Lepas tu validity tu awak letak je contoh GTC. And then awak tekan stop order, tekan place order. Order akan queue dekat sini. Alright. So sekarang ni order dah queue. Kalau harga ni jatuh, and then dia akan automatic match. Jom kita buat satu lah. Kita try buat satu. Sekarang 5804 kan. Tekan 2 kali, 2 second. Pergi dekat modify order. Lepas tu awak letak dekat 5802 ni. Siap-siap lah. Terus. Okay, kita dekat sikit. So kalau done, nanti dia akan automatic jadi satu short, tuan-tuan. Sama juga kalau nak buy. Kalau nak buy pun sama. Ini setup ni untuk setup breakout. Setup breakout boleh guna setup ni. Kalau half body candle nampak dia dah jatuh, dia automatic jadi satu short position. Okey, sekarang ni dah jadi satu short betul. Ada satu short. Sekarang ni kalau you all nak buy, mungkin nak letak dia buy stop kan. Masih guna stop juga. Faham tak? Dia tak ada beza pun. Tapi takut you all pening. Nanti saya ajar. Itu nanti saya ajar Okey. Sekarang ni contoh dah kena. Kita nak cancel order ni. Awak tekan je dekat position. Awak tekan dekat sini bahagian tepi ni. Awak tekan je reverse siap. Bukan reverse, sorry. Liquidate Kalau go flat ni kalau ada working order. Sekarang tak ada working order Awak tekan je liquidate. Dia akan liquidate all the position lah. Dia akan buy at the market. Alright. So dah cancel order. Okay. Untuk buy pula, untuk buy on breakout punya setup, awak pilih tekan buy, and then awak tekan dekat sini, awak pilih STP ni, stop. Alright. So awak tengok trade, buy, dia punya stock code ZWAN26, pilih stop, pilih validity GTC, and then awak tekan price dia lah. Sekarang 5806, awak kena letak atas sikit. 5812 pun boleh. Tak place order buy. Sudah akan automatically buy kat situ, tuan-tuan. Okay. So ingat, stop order adalah kalau you all tak ada position dalam market, you all nak buy on breakout atau sell on breakout, you all kena guna stop order, tuan-tuan. Okay. Assalamualaikum dan selamat